أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, kalau puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini, petang Ramadan yang ke-10, dapat sama-sama kita sembahyang asar berjemaah, dapat sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya boleh kita membaca Al-Quran Karim satu juzuk setiap hari daripada surah ataupun daripada juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11 sepenuh amalan ini merupakan amalan yang ke-11 lah. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat mari pada waktu asar ni, dan kita telah sama-sama membaca Al-Quranul Karim. Cuba kita tengok daripada petikan ayat suci Al-Quranul Karim, iaitu ayat 107 hingga 111 surah At-Taubah, muka surat 204. Cuba baca ayat 107 dengan suara yang nyaring. Muka surat 204. Yang baca. Ayat. Sama setuju. Siapa satu aja? Tak takut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Baiklah, apa maksud di sebalik ayat ni, pengertian ni? Terjemahan daripada ayat surah At-Taubah ayat 107. Wallazina, Dan orang-orang yang mengambil, dan orang-orang yang ittakhadhu mengambil, mereka mengambil masjidah, masjid. Adapun orang-orang yang menjadikan ataupun mengambil salah sebuah masjid yang telah mereka bangunkan sendiri, mereka bina dirara. Kata ayat pertama, dirara. Apa maksud dirara? Sebagai satu pusat untuk mendatangkan kebahayaan, mendatangkan kemudaratan, wa kufra, dan menambahkan kufra. Apa makna kufra? Kekufuran. Menambahkan kekufuran. Wa tafriqa. Apa makna wa tafriqa? Wa tafriqan bainal mu'minin.
Perpecahan. dan Menyebabkan perpecahan. menyebabkan perpecahan Di antara di antara di kalangan orang-orang yang mukminin, Beriman. orang yang beriman. Wa irsada dan sebagai satu pusat untuk mengumpulkan liman haraballaha. Liman, apa maksud liman? Untuk siapa? Untuk orang yang haraballah, Orang yang ingkar. Orang yang memerangi, memusuhi Allah Azza wa Jalla wa rasulahu min qablu, dan rasul-rasul yang terdahulu. Rasul Allah Subhanahu wa taala min qablu ni daripada awal-awal dia bangunkan, daripada awal-awal dia bina masjid tadi. Wala yahlifunna in aradna illal husna, dan mereka juga yahlifunna bersumpah. Mereka bersumpah dengan sebenar-benar sumpah, sebab Allah Subhanahu wa taala dia sertakan satu huruf lam lil qasam, satu lagi huruf nun yang ada sabdu. Itu kedua-duanya adalah menunjukkan sumpah, menunjukkan benda yang sebenar-benarnya. Mereka berazam, bertekad, bersumpah, in aradana illal husna, kami tidak ingin kecuali husna, kebaikan. Jadi orang kafir dia bangunkan sebuah masjid, nama dia Masjid Dirar, masjid yang mendatangkan kemudaratan, bahaya kepada orang yang beriman. Dan masjid itu sebenarnya adalah untuk menambahkan kekufuran. Yang kedua, bukan sekadar mendatangkan bahaya kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia, bahkan menambahkan kekufuran. Kufra, kataan kufra. Wa tafriqam bainal mu'minin, dan masjid itu juga untuk memecah belahkan di kalangan orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan sebagai satu pusat, satu tempat yang mana dibangunkan tadi untuk memerangi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak daripada awal-awal pembangunan. Wala yahlifunna in aradna illal husna, dan mereka juga, apa maksud wala yahlifunna? Mereka bersumpah. Siapa dia mereka? Orang yang mengucapkan, orang kafir, orang munafik, orang yang membangunkan masjid dengan niat untuk melakukan kemudaratan kepada orang yang beriman. Mereka bersumpah bahawasanya mereka hanya mahukan kebaikan, husna. Mereka hanya mahukan kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apa maksudnya? kerana Allah menyaksikan. Dan Allah Ta'ala menyaksikan. Allah Ta'ala tahu bahawasanya mereka tu Dia tipu. nipu, bohong, belawak, lakadzibun. Kazib ni dusta. Lawan bagi kazib ke apa dia? Benar. Sadiq. Sifat Nabi ada berapa? Empat. Pertama, Sidi. Maklumnya awak Sidi. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, patona. Lawan bagi Sidi, Kazi.
Kizi. Kazibu. Al-kazibu. Al-kizbu. Boleh berlaku lah. Al-kazibu. Al-kizbu maknanya dusta, bohong. Lawan bagi amanah. Bohong. Khianat. Lawan bagi amanah, khianat. Lawan amanah, ya khianat. Lawan bagi tabligh. Tabligh menyampaikan. Tak menyampaikan. Tak menyampaikan tu dalam bahasa Arab dia panggil kitman. Kitman. Orang ingat dia lama-lama gelai kok lama-lama dia raih gelai kok ada. Kitman tu maknanya menyembunyikan. Ada hikmah. Alhamdulillah. Yang keempatnya Fatanah tu cerdik, pintar. Lawan dia bodoh dalam bahasa Arab baladah. Baladah bodoh. Jahil berat lagi. Ini baladah. Baladah ni lawan bagi fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, kizib, khianat, kitman, baladah. Tu 4 perkara. Ada cerita kita baca pada petang ni, betul lah waktu tadarus Al-Quran lepas asar, baca boleh sejuzuk, kemudian kita terus lalu kepada pemahaman lah daripada ayat suci Al-Quranul Karim pada juzuk yang ke-11 ni. Malam ni malam 11 dah kita ni. Juzuk 11 lah malam ni. Jadi kita ambang malam yang ke-11 dah malam ni. Alhamdulillah. Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala peluang, Allah Ta'ala masa. Allah Ta'ala peluang kat kita. Alhamdulillah. Sihat deh. Afiat. Sihat afiat. Maka kita boleh buat ibadat, boleh baca Quran, bolehlah kita dengar ingat ayat suci Al-Quranul Karim. Dan kita baca sedikit sebanyak pengertian daripada Al-Quran tadi. Supaya Al-Quran ni sentiasa berada dalam hati kita lah. Ia duduk melekat dalam jiwa raga kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, dia setiap time ni malaikat akan buat laporan kepada Allah Ta'ala lah. Lebih-lebih lagi petang Ramadan. Sebab Ramadan ni dia bulan mulia, bulan yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala sebut nama dia di dalam Al-Quran. Tak ada nama bulan lain disebut dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Bulan Syawal raya, bukan main kita beli baju raya. Tak sebut dalam Al-Quran. Bulan Ramadan dia sebut. Bulan Zulhijjah kiwak ibadat haji habis 100,000. Tak ada sebut dalam Al-Quran. Mulianya, besarnya, dipanggil untuk mengulu segala bulan. Alhamdulillah. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 36 tu. Dia kata inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT semenjak dia cipta 7 petala langit dan bumi, dia buat masa lalu. Dia buat tempat, dia buat masa ke kita. Tempat mana? Tempat atas muka bumi. Masa mana? Masa dia buat, iaitu masa hari, minggu, bulan, tahun. Tapi bulan Allah SWT sebut dia buat ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Sebut ada 12 bulan. Dia tak sebut nama.
Dia sebut bilangan Allah Ta'ala. Dia sebut bilangan. Kalau dah wujud boleh lah 270 ya. Jadi bila dia sebut bulan, dia sebut Ramadan. Dia tak sebut bulan lain. Dia melini. Acu baca ayat Allah Ta'ala, ayat dia sebut bulan Ramadan. Syahrul Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sekarang. Cakap. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعملون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alhamdulillah. Surah ke apa? Surah mereka Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Surah yang keberapa? Surah kedua. Kedua. Ada berapa surah dalam Al-Quran? 114 surah. Surah 114 surah tu, surah yang kedua adalah surah Al-Baqarah. Surah yang pertama Al-Fatihah. surah Al-Fatihah. Ada berapa ayat surah Al-Fatihah? Ada 7. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? Al-Baqarah ada berapa ya? Jangan. Dah ingat ni. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? Sebab surah ni menjadi kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Huzaifah Al-Yamani, penyimpan rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia ikut maya-maya Nabi baca surah Al-Baqarah ni sampai habis. Tak daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sambung. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu ayat berapa? Ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. Ada berapa ayat surah Al-Baqarah? 286 ayat. 286 ayat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat kasih dan amat sayang surah Al-Baqarah ni. Jadi Nabi sentiasa ada Nabi dan Nabi baca dalam semaya Nabi. Agak-agak kalau tarawih kita baca 280 ayat mana agak. Ketapal lutut ayat dah. Terbalik. Hok ni kau tu email mana-mana ni kau nak kerja. Ya. Saya pernah pakai jubah nak belah. Alhamdulillah. Apa abang malu kena macam mana benda? Alhamdulillah. Sebab jemaah ni tak apa rasa lah tu. Bagaimana? Polis tahu tu pun Alhamdulillah. Jadi biar kita ingat dan hafal serta dapat baca sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca surah Al-Baqarah. Atau masa bila sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meninggal dunia dalam satu peperangan jihad. Jihad fi sabilillah. Nabi dia ada perang 26 kali ya memang dah sepanjang hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 26 kali dia dah.
berperang bersama dengan sahabat baginda Nabi SAW. 27 kali tu. Banyak kali lah. Jadi baginda Nabi SAW dalam peperangan tu, contohnya peperangan Uhud, ada 70 lebih sahabat-sahabat gugur syahid. 70 sahabat baginda Nabi SAW gugur syahid, mati dalam medan perang. Lalu ketika baginda Nabi SAW nak semadikan, nak tanam mayat-mayat sahabat baginda Nabi SAW, Nabi sendiri terlibat tu. Nabi sendiri tu waktu turun mayat. Ketika nak waktu turun mayat, baginda Nabi SAW tanya sahabat-sahabat. Dia kata di antara 1, 2, 3 mayat ni, hak mana kita kena waktu turun dulu? Hak mana kita kena waktu turun dulu? Agak-agak. Kenapa dia jawab apa dia tak jangan? Nabi Muhammad SAW kan adil tak adil dia, teliti tak teliti dia. Ketika nak turun mayat tu, dia perhalusi sorang-sorang bayu data sahabat hak dia nak tanam di alam barzakh ni, di kubur ni, nak turun hak mana dulu. Dia perhalusi. Kalau kita wakam apa dia wagi lah dah mati dah kan kita tak kena siasat lagi. Nak royak kemuliaan ahli Quran, ahlullah wa khassatuh. Kemuliaan orang baca Quran, kemuliaan orang hafal Quran. Tapi walaupun dia mati, Nabi nak tanam mayat dia, Nabi sendiri waktu tu Nabi pilih kira lagi. Nabi tanya di antara 3 orang ni, hak mana dalam dada dia ada surah Al-Baqarah. Besar surah Al-Baqarah. Kita tak ingat lacak. Allahu Akbar. Sebab dia mahal, ni payah nak ingat tu, payah. Lacak tak kita ingat. Lacak boleh baca dah. Kalau ada depan kita, alhamdulillah tu satu nikmat dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, wallazi yaqra'ul Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran lancar, maka dia pun dihimpunkan oleh Allah SWT bersama dengan para malaikat yang penuh dengan kemuliaan. Orang yang baca lancar, ingat pula, dia ni dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan pokoknya dia ngajar Quran, baca Quran lancar, alhamdulillah. Kelebihan anugerah Allah SWT bagi di akhirat esok, diiringi oleh malaikat ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Nabi sambung lagi, ada pun orang yang baca Quran dia tak lacak, jangan rusing. Kalau kita baca Quran tak lacak, jangan rusing. Pesan ke anak-anak kita, baru duduk ngaji, baca dah. Anak-anak murid kaya tu dah tengah besar dah. Rakyat dia baca, jangan takut baca. Salah tak apa dia belajar. Salah dalam belajar tak apa, jangan salah luar belajar. Tak boleh. Lagi dia duduk tengah belajar, tak ada masalah. Allah Ta'ala maafkan. Belajar ilmu, kalau dia baca salah, Allah Ta'ala maafkan. Tambah duduk dekat keadaan belajar tak mau memang dah. Kita duduk dekat keadaan belajar tak mau. Belajar. Tak apa, kita niat belajar, kita mari dengar tu, kita belajar tak memang. Mari kita nak pergi cari buku. Ni ustaz ada kita baca depan mana kita tak kenal tu, kita jumpa orang. Tanya. Amor aja kadang-kadang Hamzah ni panjang apa. Kita sakok itu tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kalau kita tak tahu, kita pun
Lelaki tanya. Orang-orang Allah Ta'ala buka pintu hati dia dengan ilmu. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Al-Hadi kata, bila Allah Ta'ala nak pilih, nak bagi kebaikan seorang, maka dia buka hati untuk dia buka fahaman tentang agama, fahaman tentang ayat Quran, fahaman tentang baca ayat Quran. Alhamdulillah, maknanya kita baca tu satu hal dah. Kita nak faham pula satu hal pula. Sebab Quran ni dia ada 5 tuntutan. Yang pertama sekali, yang paling tinggi, yang paling asas, yakin. Kena yakin Quran. Kalamullahul qadim wa siratuhul mustaqim. Quran ni kalam Allah. Ucapan daripada Allah. Tu wajib kita kena yakin. Belum kita nak baca, belum kita nak faham, belum kita nak amal isi kandungnya Al-Quran, maka yang pertama kita kena yakin Quran ni mari daripada Allah. Kena tak situ dulu. Pertama sekali. Bila Quran tu yakin daripada Allah. Yakin. Mari daripada Allah. Lepas tu kita baca. Lepas kita yakin Quran tu mari daripada Allah Ta'ala. Lepas tu bila mari daripada Allah, kena ambil ismayah. Kena hormat dia. Kalau dalam telefon tak ada ismayah kan Ustaz? Dia kira telefon. Hukum dia telefon. Siapa kau boleh bawa masuk dalam jamban, tapi jangan buka Quran lah. Sebab dia bukan mashaf Quran. Dia telefon. Telefon ni kita kata sepuluh kelewek apa alat. Apa pakai. Dia rajin lah baca kadang-kadang. Yalah kalau masa duduk dalam kereta ke, masa kita duduk tunggu bas ke, kena kita pergi telefon. Buya-buya boleh puasa ni nak ngaji, nak habis sukat teh. So juzuk sehari. Jadi kita buka telefon boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab dalam telefon tu ada Quran. Cuma hukum dia bukan hukum Quran lah. Ketika kita duk guna telefon, balas mesej, baca surat khabar, tu fungsi dia pelbagai. Tidak macam kita baca Quran lah. Tidak macam kita pegang mushaf ni. Baca surat khabar lah. Mushaf tak boleh lah. Kita nak masuk dalam jamban tak boleh. Jadi kalau kita pegang telefon, kita boleh baca, jangan sentuh huruf dia. Huruf-huruf hormat pada bagi-bagi huruf dia ni. Kalau kita tak ada ismaya, jangan. La yamassuhu illal mutahharun. Dalil dia dalam Quran tu yang kata haram bagi seseorang nak sentuh, nak pegang Quran, kecuali dia benar-benar berwudu, bersih suci. Ibn tafsir kata ayat ni dia tuju kepada orang kafir, jangan pegang Quran kecuali dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cerita dia dalil Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila dia terpaut, terbeli jiwa dia nak baca Al-Quran. Bila dia dengar Fatimah adik dia tu ngaji Quran dengan adik ipar dia. Dia kan cerita dia bunuh pedang. Pakai dia panjang dah, tajam pula. Nak pergi bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman dia kafir, pada zaman jahiliyah dia. Nak bunuh Nabi. Apa dia? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tengah jalan dia sekat demo. Sahabat Abbas radhiyallahu anhu, ia tanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar, nak pergi mana? Nampak backing, nampak bongong, nampak buah pedang ni. Kalau kat rumah kau dia bawa pedang telanjang gini, nak pergi bunuh orang, nak pergi tetok orang ni. Dia orang debel zaman jahiliah dia. Jadi jawab Sayyidina Umar, hari ni aku nak pergi bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tuan-tuan, puan-puan tetamu Allah SWT, Allah SWT bagi kecerdikan kepada sahabat ni. Dia kata, "Hei Umar, mu nak pergi baki orang lain, baki kat dulu orang rumahmu." Hei Umar, mu nak pergi baki orang lain, baki kat dulu orang rumahmu. Betul. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam Quran tu yang kata jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu api neraka Jahannam. Jadi dia kata, "Apa pula aku kena baki rumah aku? Rumah aku comel, tak ada masalah." Jawab abah, dia kata, "Nu adikmu Fatimah duk ngaji dengan adik iparmu, duk baca Quran di Soklami. Mu nak pergi tentak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan adikmu sendiri ni duk baca Quran." Allahu Akbar. Umar pusing naik di telinga dia, rasa bengar di kepala dia. Dia pun ubah 360 darjah. Nak ngadak nak pergi tentak Nabi, pusing semula, balik ke rumah dia, pergi tuju ke rumah adinda dia Fatimah dan adik ipar dia sedang baca Al-Quran pada ketika tu. Surah gapo dia baca pada ketika tu? Baqarah juga? Bukan. Surah gapo dia baca pada ketika? Surah Taha. Dia baca 1-5 surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sambung. لا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Baik, alhamdulillah. Jadi bila dia dengan adik dia Fatimah dengan adik ipar dia tu duk ngaji Quran, baca pula surah Taha. Kok dia bawa pedang, kalau kita kata kat kita dekat pagar kelah hari tajam, nak pergi tentak adik dia, tak jadi. Jatuh pagar pedang tangan dia. Dia pergi rapat dengan adik dia tapak dia. Papain. Pergi tak pergi dia. Pongah tak pongah dia. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Takkan nak cicir adik dia kata dah. Jahat-jahat dia pun tuan-tuan pada zaman jahiliyah. Allah Ta'ala beri sayang lagi ke adik tina dia ni. Sayang lagi ke adik tina. Abu Lahab dalam keadaan dia kafir sekalipun, dikutuk di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Celakalah Abi Lahab. Dan juga hancurlah Allah Ta'ala laknat dia, kutuk dia dalam Al-Quran. Tuan-tuan, tapi ketika dia menyambut kelahiran baginda Nabi SAW, dia letak Nabi atas tekak dia ni, dia tawaf keliling Kaabah. Haza ibni haza fakhri, haza ibni haza fakhri. Dia meraihkan kelahiran Rasulullah SAW. Dia sayang kepada baginda Nabi SAW. Ini hubungan tali satu rahim. Darah daging ni merupakan salah satu daripada sebahagian daripada tuntutan agama. Sebab tu Allah SWT ciptakan rahim dan Allah Ta'ala gantung rahim ni di arasy. Lalu rahim tu berdoa, "Ya Allah, kau hubungkanlah orang yang menghubungkan tali silaturahim. Kau putuskanlah rahmat dan berkat kepada orang yang memutuskan tali silaturahim." Dan Nabi sebut, "La yadkhulul jannah qati'." Haram daripada berbau syurga orang yang baloh. Okay? Tali silaturahim, adik beradik, baloh dengan mak ayah, baloh dengan waris-waris tuan-tuan. Ini perkara yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia nak pergi bunuh Nabi, tiba-tiba ditegur. Kata adik dia dulu kena baki, dia pun pergi nak baki adik dia. Tengok adik dia mengaji Quran, jatuh pedang dia, dia pergi ping ke tangan dia.
Adik ni adik depan dia. Berdarah. Jatuh suku, sembel kawan tu. Tapi tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah SWT, sebelum dia pergi tadi, sebenarnya hati dia dah dengar bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Hati dia dah dengar Quran dikumandangkan. Surah Taha tadi. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Maknanya Quran ni memang betul Allah SWT sebut dalam surah Al-Hasyr, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Apa maksud dia? Wa nunazzilu, dan kami turunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kami turunkan ayat-ayat suci Al-Quran Karim tadi merupakan ubat, syifa. Wa rahmah. Apa makna rahmah? Kasih sayang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tapi syarat dia kena jadi orang yang beriman. Kami turunkan bersama dengan Al-Quran tadi, kandungan Al-Quran tadi dia bawa, iringan Al-Quran tadi adalah ubat dan rahmat Allah Ta'ala bagi orang yang ingin beriman. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Maksud dia, wala, dan tidak, yazidu, bertambah, lidh-dhalimina, bagi orang zalim, bagi orang jahat, illa khasara, kecuali rugi belaka. Ada orang kafir, orang yang tidak beriman, dia baca Quran banyak kali pun, dia dengar Quran pun, dia makin sekabut. Dia makin marah. Sehingga sehari dua ni pijak Quran dia ambil. Pijak Quran. Pijak Quran dia ambil. Dia pun dia ambil, dia pijak nak pula Quran. Orang kafir. Allahu Akbar. Sampai gitu sekali dia nak marahnya dia bulan Ramadan. Marahnya dia kepada Al-Quran, marahnya dia kepada agama Islam, sehingga dia nak supaya orang Islam ni pakat marah belaka. Quran ni Tuhan waktu tu tak using supaya juga Kaabah kiblat, tak? Kata Abdul Muttalib, Kaabah ni dia ada penjaga dia. Aku nak utur-utur aku ya. Kaabah ni Allah Ta'ala diri akan jaga. Ya Allah sungguh. Allah Ta'ala waktu tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah waktu tu burung-burung yang bawa di kaki dia tu, dia cengkam batu daripada tayran ababil, daripada neraka Allah SWT. Tarmihim bihijaratin. Baca bagian surah Al-Fil kuat sikit. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Tadi itu dia ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Kaabah. Kiblat yang pertama, tanah tumpah darah baginda Nabi SAW. Sehingga kan Dajjal pada akhir zaman pun tak boleh nak masuk di Kaabah tu. Jahat mana sekalipun dia boleh rentuh tempat lain, tapi Kaabahul Haram dia tak boleh nak masuk. Allah Ta'ala jaga. Bagaimana kata Abdul Muttalib tu kepada baginda Nabi SAW, lil baiti rabb, bagi rumah ini, bagi Kaabah ini ada penjaga dia, ada tuan dia. Tapi dia tuan dia Allah Jalla, dia jaga. Tapi unta-unta tu milik aku, dia kata aku jaga, aku tuan. Walaupun dia anugerah rezeki daripada Allah, dia kata janganlah ada apa kau, jangan ada ambil tentera Abraha. Kau mari tuan-tuan naik naik gajah besar, mari nak langgar Kaabahul Haram. Maka itu yang itu berlaku. Jadi Quran ni
Allah Taala turun. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami waktu turun Quran dan kami jaga Quran sampai kepada negeri akhirat. Manusia nak buat isi kandungan Quran, nak buat surah-surah Quran, nak buat ayat-ayat Al-Quran, nak tukar kandungan Al-Quran, nak selewengkan pengertian Al-Quran, mereka tak mampu. Kerana dia adalah kitab mukjizat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jamin. Allah Taala jaga Quran ni sampai negeri akhirat. Oh, pijaklah. Nak bubur dari jamban, nak bakar Quran dengan nah. Oh, kiralah dia buat apa saja dia rusing. Quran tetap ada di dalam hati sanubari orang-orang yang beriman. Oh, simpan di tempat yang paling baik dalam dada. Kita tengok bulan puasa ni rata, sehingga kan masuk dalam Ramadan Allah Taala muliakan orang-orang yang hafal Al-Quran. Gaya dalam Ramadan kan bagi dia kata pendapat orang yang jadi imam tarawih di masjid-masjid tu lah, masjid-masjid hebat tu lah, sampai 1,000 sehari bayarkan. Allahu Akbar. Orang bayar 1,000 sehari. Hak tu pokok. Hak salah kokok. Hak salah dengan ahli jemaah. Oh, bila dia dengar bacaan qari ni kan menangis air mata. Rasa tak boleh berhenti semaya. Oh, bacalah panjang lama. Mak pun pendek dia kata baca panjang lagi dia. Rasa manis, rasa zuk, rasa khusyuk. Bagaikan Nabi baca 280 ayat surah Al-Baqarah kan. Tak berhenti tu. Allah. Bila dia dah masuk rasa manis. Sehingga bukan dia hanya manis. Orang belakang hak dengar ni, ribu orang ni tak boleh berhenti. Oh, hak itulah tuan-tuan pendapatan orang-orang yang mana jadi imam-imam tarawih tu kan di masjid-masjid negeri, masjid-masjid besar. Allahu Akbar. Nah, mulia mereka. Banyak orang mari daripada Kampuchia, Kemboja tak mari nak tawar cari masjid balasoh. Nah, orang mari daripada Vietnam, orang mari daripada Thailand, orang mari daripada Indonesia. Dia tawari. Apa dalam grup buat ni ya, pendakwah grup Tutup Imam Tarawih grup. Dia panggil pengkuliah utama Kelantan. Ada lebih kurang kat 20 orang. Tutup Imam yang dia hantarkan mana-mana balasoh, mana-mana masjid. Hak minta Tutup Imam kan. Dia hantar dengan dia syarat-syarat dia itulah dia dipersetujui. Jadi nak royaknya Allah Taala angkat darjah, Allah Taala muliakan orang yang letak Al-Quran dalam dada dia. Oh, dalam diri dia. Bila Al-Quran disimpan di tempat yang paling baik, iaitu raja bagi segala anggota dalam hati, insya-Allah. Dan Al-Quran tadi akan kekal lama, dan Al-Quran tadi akan bersahabat, dan Al-Quran tadi akan mengubah akhlak dan tingkah laku pemilik dia. Allah Akbar. Amin. Okay. Jadi bila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia baca Al-Quran, dia dengar Al-Quran dibaca oleh adik dia Fatimah dan adik ipar dia, walaupun kesombongan dia tadi, dia kita apa tadi, kawan tu jatuh berebok adik, darah adik, tuan-tuan. Tapi dalam hati dia sebenarnya tu dah masuk iman. Asbab daripada dia dengar Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ulama tafsir kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila dia dengar Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha ni dia merupakan ayat-ayat mutasyabihat. Setengah ahli tafsir dia tak tafsirkan, dia pakai baca Taha gitu. Setengah pula dia tafsirkan, dia kata Taha ni di antara nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taha, Yasin, di antara nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Taala waktu wahyu, dia bercakap kepada Nabi, kata wahai Nabi, wahai Taha, wahai Yasin, nama-nama hebat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Apa maksudnya? Ma
Tidak. Anzalna, kami turunkan. Alaikal Quran, ke atas engkau. Ka tu engkau, wahai Nabi. Al-Quran, kitab Al-Quran ni litashqa. Apa makna litashqa? Untuk bawa susah, payah, celaka, punah, penat, lelah. Tidak kata Allah SWT waktu turun kitab Al-Quran Al-Karim. Tidak kata Allah SWT waktu turun kitab Al-Quran Al-Karim tadi untuk membenarkan kita, membebankan kita, menyusahkan kita, menyakitkan kita, ataupun menggelisahkan kita. Tidak berlaku. Hakikatnya illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran itu diturunkan sebagai peringatan, panduan. Liman, bagi setiap orang. Yakhsha, dalam hati dia rasa takut gerung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, seimbas Sayyidina Umar dengar ayat Al-Quran surah Taha dikumandang. Ketika dia naik, dalam keadaan hati dia tu marah, murih, nak kata adik dia Fatimah, tapi selaju setangkas kilat Al-Quran tadi telah meneroboh masuk dalam hati. Tengok hebatnya cahaya Al-Quran. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Taala sebut, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan ayat-ayat suci Al-Quran ini merupakan ubat dan rahmat daripada Allah SWT khusus ke dalam hati orang-orang yang beriman. Hebatnya Al-Quran diturunkan pada bulan yang hebat, bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang dalam bulan ni, kalau nak cerita panjang lebar, betapa banyak kemenangan yang telah terhasil asbab daripada kehebatan Ramadan. Antaranya peperangan Badar Al-Kubra 313, lawan dengan 1000 orang, menang 313 dalam keadaan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala membongkarkan rahsia kekurangan tentera Islam yang Allah Ta'ala bantu menangkan dalam keadaan mereka tu tidak ada apa-apa pun, atau benda mereka yang mereka bawa pun amatlah cipuk sikit ya. Pedai pakai pun pendek-pendek, doka-doka yang dia bawa. Tetapi Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada puak-puak Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa? Kerana keimanan dalam dada. Keimanan, keyakinan dalam dada. Sebab tu bila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hadiah dalam bentuk Al-Quran Al-Karim, dan kita baca, kita jadikan sebagai bahan tadarus untuk kita ulang kaji di bulan Ramadan Al-Mubarak, maka kita kena tunaikan hak-hak bagi Al-Quran. Dan hak yang pertama, kita kena beriman kepada Al-Quran. Salah satu daripada rukun iman yang ni, ingat lagi ni, rukun iman ni fardu ain bagi setiap daripada kita lah. Ustazah gaya ngajar apa dah anak-anak murid dia di sekolah, rukun iman ada ni perkara ni. Yang pertama beriman kepada sudah pun itu, beriman kepada Allah Ta'ala. Tukar ngai rukun Islam lah. Rukun Islam 5. Rukun iman ada ni. Beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada adik kita belakang. Beriman kepada Nabi nombor 4 dah. Beriman kepada Allah nombor 1. Sebelum Nabi tu, daripada Allah Ta'ala turun ke apa dia? Dekat dengan Allah Ta'ala di alam malakut, malaikat dulu. Mudah nak ingat rukun iman. Tak pada tinggi sehebat-hebat Al-Aliyul Azim,
yang Maha tinggi, Maha agung, Allah Azza wa Jalla. Kemudian beriman kepada malaikat, sebab wahyu ni dibawa oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab dulu. Sebelum Rasul kena kitab dulu. Sebab malaikat dia ambil wahyu daripada Allah, dia turun dalam bentuk kitab. Kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kitab Injil Nabi Isa bin Maryam, kitab Zabur Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nah, kitab Al-Quranul Karim bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena beriman kepada kitab ni. Kitab itulah baru bawa pergi kepada rasul-rasul, nabi-nabi. Yang keempat, beriman kepada nabi. Allah, malaikat, kitab, nabi. Yang kelima, mudahlah, tinggal dua lagi. Beriman kepada beriman kepada hari kiamat, bagus. Hari kebangkitan, beriman kepada hari kemudian. Sebab semua kita ni tak lain tak bukan akan menghadap Allah SWT di hari kemudian, hari kiamat. Yang kena akhir sekali qada dan qadar. Ni kita kena ulang kaji semua lah. Kena tanya tak semua anak-anak kita supaya mereka hafal, ingat. Teka-teki dalam kereta. Fardu ain, kalau betul siapa ajar mau kita nak meninggal dunia ketika bawa kereta dengan anak isteri kita tadi, sungai mau jalan-jalan ni, sungai mau tak, kita tak tahu bila masa Allah SWT nak ambil nyawa dia. Sahabat hamba nama Ustaz Haris bin Muttalib, ngaji sekali Saniah. Kemudian dia pergi Mesir, pergi Jordan. Kemudian balik Kelantan ni, dia mengajar jauh. Dia mengajar di Al-Aqsa juga, Al-Aqsa Gua Musa. Tadi tiba-tiba kita tengok gambar dalam grup WhatsApp Saniah ni, meninggal dunia ni. Allah rasa macam baru duk kusung dia, duk kecek, duk buang dia. Ni ajar maut ni dia tak kira umur, dia tak kira muda tua. Tiba-tiba saja Allah SWT ambil nyawa. Tiba-tiba saja Allah SWT ambil nyawa. Sahabat-sahabat, kalau duduk serumah kita, kalau duduk ngaji sekali dulu, berapa orang dah? Satu peristiwa tu 5 sekaligus Allah Ta'ala ambil. Ketika dia sewa kereta nak pergi ke Aqabah, tempat peranginan di Jordan. Lori dia parking tepi jalan, tak nampak. Buah-buah 5 orang lekung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa macam baru-baru tu. Sahabat hamba Ustaz Muzahar, ni baik nak muka ni. Kalau mak ayah dia tengok yang hamba, dia kata sepuluh beradik. Dia pun Allah Ta'ala ambil nyawa dia, kelip mata juga. Mari sakit dalam perut dia, kena kelip mata. Tahap 5 tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Engkau ni orang-orang yang jujur, orang baik belaka, orang yang hafal Quran. Allah Ta'ala sayang. Kita hadiahkan umul kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Jadi kita balik kepada hak terhadap Al-Quran Karim tadi. Lepas kita bicara rukun-rukun email tadi, jadi kita ulang kajilah 5 perkara. Yang pertama, kena beriman, kena yakin terhadap kitab Al-Quran ni, dia mari daripada Allah Ta'ala. Orang yang beriman kepada Al-Quran ni, maka hidup dia pasti akan manis. Hidup dia pasti akan rasa terisi, terubah, rindu dendam. Dia tak akan rasa sunyi, sebab dia sentiasa berdampingan dengan Al-Quran. 2 perkara yang Allah SWT akan jadi pembantu, peguam bela bagi kita di negeri akhirat, ialah puasa dan juga Quran. Puasa, dia pergi berhujah di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, Abali ni tak panjang hidup dia, bila mari bulan Ramadan,
dia pun tinggal makan, minum, sedap-sedap, special-special. Semata-mata kerana melakukan ibadat puasa, perintah daripada Allah Taala. Maka hari ni dia minta Allah Taala bagi bantu abali asbab daripada dia menjaga ibadat puasa. Jadi puasa berbuat bela yang pertama bagi kita di negeri akhirat. Yang kedua, mari Quran pula. Quran kata, ya Allah, abang ni dia malam-malam dah baca, dah tengok Quran. Walaupun tak lancar mana pun dia baca. Dan ganjaran pahala orang yang tak lancar mana tu dia baca Quran 2 kali lipat. Nak banding dengan orang yang baca lancar. Orang baca lancar, dia dinaungi oleh para malaikat. Orang yang baca sakok tu tapi dia baca juga. Dia tengok. Belek nak tengok. Belek niti hai baca, ya Allah. Nak baca lancar syukur dengan hafiz Quran tak mampu. Tapi dia yakin itu adalah tuntutan daripada Allah SWT kepada dia. Maka dia pun baca. Kadar kemampuan dia boleh baca, orang ni 2 kali lipat. Kalau orang boleh 100 ya, dia boleh 200 ya. Keistimewaan dia. Sebab dia dengan susah payah. Islam ni bangun dengan susah payah. Nabi sambut dengan air mata darah, dibalik dengan batu. Jadi orang yang mana baca Quran dengan penuh susah payah, maka dia berjihad di jalan Allah SWT, dapat 2 ganjaran pahala. Yang pertama, kita beriman. Yang kedua, kita kena baca. Yang kedua, tuntutan Al-Quran kita kena baca. Tanya diri kita, tanya anak isteri kita, tanya keluarga kita supaya dia sentiasa baca Al-Quran, belek Al-Quran. Kalau tak boleh nak baca, belajar. Ya, lah ni mudah nak belajar. Melalui telefon boleh, melalui komputer boleh. Kalau malu lah. Kadang-kadang dia ada menyediakan belajar Al-Quran dengan, kalau kita tak si ngaji dengan orang sekeliling Kelantan ni rasa takut jatuh maruah. Kita boleh ngaji dengan orang jauh, luar negeri boleh tak? Dia telefon kita telefon dia, dengar apa nak baca ni. Dia pun dengar, dia pun beki. Ala berapa sen boleh. Berapa ya je boleh bayaran dia. Ada sistem-sistem seperti itu. Anak hamba ni dia biasa ngajar kadang-kadang kan. Kita bawa dia pergi ngajar, dia duduk ngajar Quran dalam telefon. Orang telefon ke dia. Dia kawan tu baca, dia dengar, dia beki. Berapa ya je? Tak, sebulan berapa ya? 30 ya gitu. Sebulan ni. Yuran dia. Tak mahal. Dia bayar. Untuk kos ngaji Quran. Ada syarikat yang banyak bertaburan di Malaysia kita ni, dia buka untuk ngaji Quran online. Katanya dia set masa dah. Pukul 9.30, pukul 10.30 jam. Dia akan telefon, dia duduk depan Quran. Ustaz tu pun duduk depan Quran, dia baca. Sorry tu, tak apa puas hati. Terima kasih Ustaz. Beres. Ustaz begitu sekali mudahnya untuk ngaji dan untuk baca Al-Quranul Karim. Nak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baca. Yang ketiga, kita kena faham. Tadi kita sebut ayat 107 surah At-Taubah sempena hari ni kita baca juzuk yang ke-11 malam ni. Malam yang ke-11 letak pada Maya Asadi. Kita baca sejuzuk, kemudian kita ambil ayat 2. Nah, untuk kita jelaskan pengertiannya. Walaupun tak mampu nak faham. Kita kata 30 juzuk. 1236 ayat. 114 surah ni. Tapi kita azam, kita janji, kita tekad, ya Allah, kalau mui panjang umur, aku nak dengar lagi. Huraian demi huraian, tafsiran demi tafsiran ayat-ayat suci Al-Quran Karim, supaya kita dapat faham. Kita dapat yang keempatnya, kita dapat amalkan. Yang keempat kita dapat amalkan. Yang kelima kita dapat sebarkan. Atau 5. Beriman. Yang kedua, baca. Yang ketiga, faham isi kandungan. Yang keempat, amal. Yang kelima, sebar, sampaikan. Sampaikan. Boleh alik tabir kita mula-mula yang satu. Baca.
Beriman tu. Baca aja tak beriman, tak pakai juga. Kena beriman juga. Yang kedua baca. Yang tiga, tak ingat dah sana. Faham. Faham. Faham dulu. Nak amal tak faham tak habis. Yang keempat, Sabar. amal dulu. Yang kelima, sabar. Mula. Yang pertama, Benar dari kat tua. tak apa dia. Betul lah duk uli bagi telekor ke. Duk uli telekor ke. Belah tak apa kita tak, tapi alhamdulillah dikira sebagai di jalan Allah. Keluar daripada rumah, niat mari nak dengar kuliah. Apalagi berkaitan dengan Al-Quran, maka ibarat kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang pertama beriman. Yang kedua, yang kedua baca. Yang ketiga, faham. Yang keempat, amal. Dah faham amal. Yang kelima, sabar wayak kau ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebelum kita pejam mata tu kita dapat amalkan tuntutan. Dapat buat 5 tuntutan bagi Al-Quran. Kalau tidak, mati, Al-Quran akan samai kita. Kita akan terima surat samai daripada Al-Quran. Wa qala Al-Quran, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Akan berkata Al-Quran di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya simpulan bin simpulan telah mengabaikan Al-Quran sepanjang kehidupan ini. Dia tak pernah pun bubuh dalam hati dia cinta kasih kepada Al-Quran, sehingga dia biarkan Al-Quran tadi berabuk atas almari. Yang kedua, dia tak pernah buka pun Al-Quran untuk baca, untuk tatap setiap halaman, tak daripada muka surat yang pertama Al-Fatihah dan muka surat 604 dari surah An-Nas, dia tak baca. Yang ketiga, dia tak pernah pun terjemah dan tak pernah pun faham isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, dia tak pernah pun amal apa yang disebut oleh Allah di dalam kitab Al-Quran. Yang kelima, dia tak pernah pun kongsi ataupun royak pada anak isteri dia tentang tuntutan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam kitab Al-Quranul Karim. Jadi bila 5 perkara ni dia abaikan, ataupun salah satu daripada 5 ni kita abaikan, Al-Quran akan dakwa kita. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh lah daripada didakwa oleh ayat suci Al-Quran tadi. Jadi tak ada baca lah, tak ada jelaskan ayat 107 tadi. Petikan dia, iaitu bagaimana di zaman Rasulullah SAW bangunkan Masjid Nabawi, bangunkan Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibina tuan bila sampai di Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Maka orang munafik pun tewas. Mereka tanding dengan Nabi. Puak-puak yang benci, deki kepada Nabi ni, dia pun buat masjid juga. Masjid tu dia tak nama, diberi nama oleh Allah Ta'ala sebagai Masjid Dirar. Masjid yang mendatangkan bahaya, masjid yang menambahkan kekufuran. Masjid tapi menambahkan kekufuran. Masjidan dirara wa kufran wa tafriqah. Yang ketiga, masjid yang memecah belahkan. Yang keempat, wa irsadan, masjid yang menghimpunkan orang jahat dalam masjid ini. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga mereka bersumpah bahawasanya mereka nak buat baik, tapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu niat mereka, jahat mereka nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala puji Masjid Quba yang dibangun ke atas dasar keimanan dan ketakwaan. Tadi ada Syabah lah, Ali Jumu'ah, Ali Tuan Kuasa yang bangunkan Masjid Quba Mali ni yang sebagai masjid iktikaf. Surah yang kita niat wakafkan mata-mata kerana Allah Taala, ayah-ayah kita, ibu bapa, orang tua kita, abali, kaum keluarga dia, jiran tetangga, seturi Kelantan dan Mali ni, mereka semua sekali bagi sumbangan masjid ni. Dan Nabi kata, membana masjidah
banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bangun tempat sujud, bangun tempat sembahyang, bangun tempat baca Quran ni, Allah Ta'ala akan sediakan mahligai bagi dia di dalam syurga nanti. InsyaAllah lah. Dan tu yang hendak masuk tamu masjid. Jadi bana ni ulama kata bukan sekadar dia bui tanah, bukan sekadar dia bui seming, tapi setiap sen dia bayar api ke, dia bui duit mesin rupuk ke, dia bui duit untuk beli racun ke, sekeliling kelalaian masjid ni ke. Nah, dia bui itu apa sajalah, bawa kuih ke, ataupun dia mari diri dia saja, dia bawa anak dia ke, bawa isteri dia mari memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang mari mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, maka dia pun orang yang bangunkan rumah Allah. Allah sediakan bagi dia lambang keimanan dan ketakwaan, mahligai syurga yang menanti dia di negeri akhirat sana. Jadi kita ada lebih kurang minit dia beli untuk kita tali arwah lah. Boleh ada? Ha? Tengah jeng. Ni sambung sikit lagi. Sambung sikit lagi. Atau ayat 107. Ayat 108, la takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Saya kata pada ayat 108, jangan sekali-kali kamu semaya di masjid yang dibangunkan atas dasar permusuhan. Bahkan semayalah, pilihlah masjid yang dibangunkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah semenjak daripada hari pertama ia dibangunkan. Kata Allah Ta'ala, bila kita nak bangunkan rumah-rumah Allah Ta'ala, maka bangunkan dengan niat penuh dengan keikhlasan, dan pakatlah kita untuk bagi sumbangan, dan pakatlah kita makmurkan dengan amalan-amalan. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid tadi ada lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang cinta kasih untuk membersihkan hati dan jiwa mereka. Jadi orang yang mari masjid ni Allah Ta'ala gugurkan dosa, dan Allah SWT akan angkatkan darjat dia, dan Allah SWT tambahkan ganjaran pahala bagi dia. Yang paling penting sekali tuan-tuan, kita dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Allah bersihkan hati orang yang mari kepada mana-mana rumah Allah SWT yang dibangunkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala amat kasih dan sayang kepada orang yang hidup dia sampai hari, sampai waktu, sampai masa, nak bersihkan hati, nak bersihkan diri. Kita ni apa dia tak buat salah tuan. Nah, ibarat bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan. Apa siapa pun kita tuan, hatta baginda Nabi pun ditegur oleh Allah Ta'ala banyak tempat. Antaranya Allah Ta'ala tegur Nabi paling ya, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Mari Abdullah ibni Umi Maktum, buta mata dia, nak belajar tafsir, belajar agama dengan Nabi. Nabi pada ketika tu sibuk nak layan orang kafir Quraisy yang berminat kepada agama ni. Nabi nak dakwah mereka, supaya orang kaya, orang hebat berharta ni, mereka perlu Islam, maka Islam akan kuatlah pada pandangan Nabi. Tapi rupanya Allah Ta'ala tegur. Dia kata hak ni tak tahu mana lagi dia tu dah. Hak ni hak mari ni memang bersih hati dia. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang kepada, walaupun dia buta. Abdullah ibni Umi Maktum, dalam keadaan buta dia mari nak ngaji dengan Nabi. Dalam keadaan sebab kekurangan dia mari serah diri tuan. Nah, itu antara kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tegur Nabi. Ketika Nabi bersama dengan isteri-isteri dia, nak jaga hati isteri dia, nak jaga hati retina dia. Satu masa dia tersilap minum madu di salah sebuah rumah tengah jalan. Dia balik masjid, kawan itu sekat. Dia tahu minat Nabi. Dia kata, walaupun bukan gila-gila, minumlah setengok dia atas madu tengah jalan. Dia sekat. Nabi pun
tanpa menghampakan permintaan daripada salah seorang isteri dia minum. Siapa rumah kena giliran ni? Oh, kata minum gapo busuk ni dia kata bau habis dia kata minum gapo ni. Oh gege Nabi pun nak jaga hati isteri. Tengok tuan-tuan, Nabi ni begitu halus dia. Contoh tadi ada mayat 3 orang. Dia semok dulu tanya baru datang ni ngapa surah. Ni ngapa kau surah Al-Baqarah. Ni ngapa dulu kau ni waktu dulu. Ni ngapa lebih sikit. Ni waktu dulu. Ni ngapa kurang. Ni nombor 3. Gitu sekali dia berlaku adik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud dia cerita lepas daripada peperangan Hunain, Nabi dapat aturan pasal perang banyak. Di saat tu dah tahun 9 Hijrah. Di saat dah akhir-akhir dah perjuangan Rasulullah. Islam dah benar banyak tempat dah tuan. Aturan pasal perang bertimbung berjuta-juta. Nabi agihkan kepada antaranya ramai lah daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy hak memeluk Islam, hak berminat kepada Islam. Nabi bagi kepada mereka 100 ekor unta. Nabi bagi Uyainah 100 ekor unta. Dia pembesar kafir Quraisy memeluk Islam. Nabi bagi kepada dia 1,000,000 riyal. Nah, atau apa saya pergi dia. Dah seekor unta 10,000 kalilah tuan-tuan dengan 100 ekor dah. Dah tu 1,000,000 Nabi bagi. Bagi kau tu, bagi Nabi bagi atau apa sampai. Tiba-tiba kecek di kedai kopi yang siapa yang jual dia kata Nabi ni tak adil bagi dia tu dah. Oh, betapa kau itu kaya dia banyak kita orang sekali ingat boleh hak ujung-ujung demo tu. Sedangkan itu adalah taktik dakwah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi supaya memau hati semua pembesar-pembesar, orang kaya, raja-raja. Mereka pun kata Nabi dan Islam ni menilai kita dengan nilai yang tinggi bila kita menyokong dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi tak adil. Abdullah ibn Mas'ud bercerita kepada Rasulullah merah muka berubah. Tapi dia kata butuh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kerana dia banyak lagi dia asal dengan ujian oleh kaum Bani Israel, tapi dia sabar. Tapi dia sabar. Kata Abdullah ibn Mas'ud lepas ni aku cerita dah kepada Nabi. Benar-benar tak molek. Benar-benar kecil-kecil uduh orang duk sebar, dia kata biar mereka dapat balasan daripada kejahatan mereka supaya tidak menyebabkan berubah dan terkilat hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebat saja. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran. Ada kita sambung lagi. Apa man usisa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am man assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Adakah sama orang yang bangun ke masjid rumah Allah Ta'ala atas dasar iman dan taqwa dan dia nak dapat kerajaan Allah SWT, maka pastinya dia dapat kebaikan daripada Allah berbanding dengan orang yang bangunkan satu bangunan atas dasar kejahatan. Maka ibarat dia bangunkan bangunan yang tidak tahan lama, duduk di tepi lembah yang curam, ia hampir jatuh tenggelam dalam curam tersebut. Ibarat dia bakal akan terjun semua dalam api neraka Jahannam. Bayangkan Allah SWT buat perbandingan. Bila buat satu benda kerana Allah, dia akan kekal sampai negeri akhirat, dapat syurga. Bila buat satu perkara bukan kerana Allah tapi kerana jahat, musuh, kerana dendam, kerana benci, maka orang ni akan dapat api neraka Jahannam. Dan Allah Taala sebut dalam ayat 109, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tak pernah bagi hidayah, pimpinan, petunjuk kepada sekalian orang yang jahat. Kalau dia berniat jahat itu adalah hati dia, kelak Allah Taala akan bongkarkan di negeri akhirat. Maka dia tidak ada sebarang keuntungan. Dunia dia gelap, akhirat dia tenggelam dalam api neraka. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Allah Taala bersumpah akan sentiasalah orang yang bangunkan masjid Dira tadi daripada kalangan munafikin
yang mereka bangunkan atas dasar bukan yakin dan iman takwa kepada Allah, tapi atas dasar yang jahat, Allah SWT akan hancur leburkan kebaikan dalam hati mereka, menyebabkan hati mereka tadi tuan-tuan duduk dalam keadaan gelisah, duduk dalam keadaan keluh kesah, duduk dalam keadaan berdosa semua, tuan, dalam keadaan takut akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan keadilan. Dan ke Allah SWT Maha tinggi ilmu, Maha bijaksana. Allah SWT, Allah Ta'ala tahu tu dah untuk nak menangani kejahatan orang-orang yang zalim, orang yang derhaka kepada Allah SWT, walaupun mereka bangunkan pelbagai perancangan. Ayat yang terakhir tu sebelum kita tahlil dan doa pada malam ni, ayat 111 pada halaman 204 ni, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berjanji dia akan beli. Allah nak jadi peniaga tu yang akan borong. Borong daripada siapa? Daripada kita. Dia bagi modal untuk kita nego, kemudian dia akan ambil tuan-tuan daripada kita, dia akan bayar. Dia akan ganti tuan-tuan perniagaan kita tadi dengan syurga. Bi anna lahumul jannah. Allah nak bayar dengan atau benda yang paling mahal di negeri akhirat, syurga. Tak ada benda yang paling dikehendaki oleh setiap manusia tu kecuali syurga di negeri akhirat. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjihad, berjuang, bersusah payah, penat lelah, keluar keringat, peluh. Abang dia mau tengok Allah kaya itu juga. Nah, congek ahli jemaah kita tuan-tuan. Dan untuk menjayakan program berbuka puasa, majlis ilmu kita petang ni tuan-tuan. Abang tengok belum asal lagi. Dia punggah dengan motor, gong lagi tuan-tuan. Bawa dengan besi, bawa dengan buyuk Belanda tuan-tuan. Nah, supaya berjaya tuan-tuan program kita pagi-pagi malam Ahad sebegini tuan-tuan. Jadi keringat titik peluh yang dilakukan oleh setiap individu semata-mata kerana Allah tadi. Tuhan kata jangan gobah. Aku kaya, aku akan bayar, aku akan beli dengan syurga Allah SWT. Sama ada kita ni hidup tuan-tuan dalam keadaan kita menang ataupun kita kalah dalam perjuangan ni tuan-tuan. Nah, kadang-kadang kita kata kita sihat, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita mampu untuk bertahan, kadang-kadang kita rebah. Nah, ramai daripada kalangan abang buka WhatsApp sahabat-sahabat kita dia kata untuk dia 2-3 hari puasa terlantar. Dia kata dah kena masuk air pun ada. Tapi alhamdulillah al-afiah Allah Ta'ala bagi sihat kepada kita. Jadi alhamdulillah juga. Nah, kita teruskan lagi dan lagi dengan amal-amal baik ni tuan, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala walaupun apa berlaku, sehingga ke titisan kita kata nyawa nafas kita yang terakhir, supaya wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Quran. Ni janji Allah Ta'ala telah rakam. Janji yang benar, balasan yang baik ni Tuhan dah catat. Bukan dalam kitab Quran ni saja, bukan baru tuan-tuan. Jak daripada kitab Taurat, kitab Injil dan Quran, 3 buah kitab Allah Ta'ala kata Tuhan tulis benda yang sama. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Dan siapa saja menyempurnakan janji dia dengan Allah. Dan kali ni dalam sembahyang pun kita ikrah apa? Kita hadapkan wajah kita, hati kita, kita serahkan nyawa kita, amalan kita, kita buat ikut acuan Allah. Jadi kita janji dengan Allah, luar sembahyang kita kena taat perintah Allah. Dia ajak anak isteri kita mengabdikan diri kepada Allah. Orang yang ambil tuan-tuan sikap yang sebegini, Allah Ta'ala kata berilah berita gembira kepada mereka kerana janji-janji dan ya Allah Ta'ala telah beli. Itulah dia kejayaan yang cukup besar yang Allah Ta'ala sediakan bagi sekalian orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah majalna min al-jannah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua yang hadir ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tu dah, lebih kurang ada 10 minit lagi habis dah. Kita hadiahkan juga kepada sekalian lah
keluarga kita yang telah mendahului kita di alam barzakh. Contohnya paling dekat ni, hak duduk di kuburan wali ni dia betul-betul dia. Tiap-tiap nak petai-petai kita buat majlis ilmu begini, kita hadiahkan juga makanan rohani dan kebahagiaan hakiki dan jangan pahala. Kita niatkan tuan kepada orang yang mendahului kita di alam barzakh sana dengan amal-amal soleh, insya-Allah. Okay, boleh.